Berdasarkan laporan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN, negeri Pahang telah mencapai kadar liputan bekalan air luar bandar sebanyak 98%. Pencapaian ini amat membanggakan, memandangkan Pahang merupakan negeri yang luas dengan bentuk muka bumi yang mencabar. Mahalah, sehingga kini tiada negeri di Malaysia yang mencapai liputan 100% sepenuhnya. Kedah mencatatkan 96.5%. Terengganu 92.9%. Kelantan 81.9%. Saya harap Adu Jeka dapat perhatian Adu Jeka. Sebab Adu Jeka juga ahli parlimen di Kelantan. Perak 99% dan Selangor 99.5%. Bagi sebuah negeri sebesar Pahang, pencapaian 98% ini membuktikan kesungguhan kerajaan negeri dalam memastikan rakyat menikmati akses bekalan air yang lebih baik. Manakala isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Sabai, Ketari, Tahan dan Cenur berkaitan bekalan air luar bandar serta kawasan orang asli sememangnya berada dalam perhatian kerajaan negeri. InsyaAllah, jangan bimbang rakan-rakan ahli yang berhormat. Kita memahami bahawa penyediaan bekalan air ke kawasan pedalaman memerlukan kos yang sangat tinggi kerana ia melibatkan jajaran paip yang panjang dan lokasi kampung yang jauh daripada sistem sedia ada. Untuk maklumat ahli yang berhormat, projek bekalan air luar bandar dan kemudahan bekalan air di kawasan orang asli berada di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan Jabatan Kemajuan Orang Asli, manakala paip bertindak sebagai operator selepas projek disiapkan dan diserahkan. Inilah yang kadang-kala kurang difahami apabila semua isu berkaitan bekalan air terus diletakkan sepenuhnya di bawah tanggungjawab paip, sedangkan terdapat pembahagian bidang kuasa yang jelas. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri tidak pernah mengambil sikap lepas tangan. Kita sentiasa memberi kerjasama kepada KKDW dan JAKWA serta memantau supaya projek-projek berkaitan dapat dipercepatkan. Sebagai contohnya, bagi isu di kampung orang asli Ulu Parih, Bentong, kerajaan negeri telah meminta paip dan Pahang Orang Asli Corporation, ORACO, membantu melaksanakan kerja-kerja berkaitan tanpa perlu menunggu sepenuhnya peruntukan daripada KKDW atau JAKWA. Inilah pendekatan kerajaan negeri hari ini. Apabila melibatkan kepentingan rakyat, keutamaan kita ialah mencari penyelesaian terlebih dahulu. Ya, kita akui masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Masih ada projek yang memerlukan masa dan peruntukan untuk disempurnakan. Tetapi jangan kerana perjalanan itu belum selesai, maka seluruh usaha dianggap gagal dan sia-sia. InsyaAllah, kerajaan negeri akan terus komited untuk mencapai sasaran menyelesaikan 90% kawasan black spot bekalan air menjelang penghujung tahun ini, agar rakyat dapat menikmati bekalan air yang lebih stabil, tekanan yang lebih baik serta mutu perkhidmatan yang semakin berkualiti.